ini sebenarnya kita punya event dengan Yayasan Basmi Kemiskinan, 2 Sinar Harian untuk meraihkan anak-anak yang kurang bernasib baik. So matlamat kita tak lain dan tak bukan untuk menceriakan anak-anak yang kurang bernasib baik dan juga untuk membuktikan yang Coca-Cola sebenarnya komited dalam kita punya tanggungjawab sosial. YBK adalah salah satu platform yang sangat baik sebagai permulaan kepada pihak Coca-Cola. Jadi seperti mana yang saya telah beritahu minggu lepas, tanggungjawab sosial terhadap masyarakat ni adalah satu benda yang berterusan daripada sebelum COVID lagi sehinggalah ke hari ini. Cuma kelainannya pada tahun ini kita nak menyantuni lebih ramai komuniti. Pertama, membantu daripada segi memberikan satu kegembiraan lah kepada anak-anak sebab mereka ni memang almost 80% berada di asrama. Mereka dibenarkan pulang ke rumah dalam sebulan sekali sahaja. Kadang-kadang ada yang tak pulang 2 bulan sekali, mana yang duduk jauh. Jadi bila badan-badan korporat yang datang meraihkan mereka di sini, dah tentulah mereka rasa sangat gembira dan sekurang-kurangnya memberikan semangat pada mereka untuk mereka belajar bersungguh-sungguh dan dengan harapan mereka boleh mencapai cita-cita dan impian mereka lah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Coca-Cola Malaysia kerana memilih Asrama Kasih YBK Serendah untuk mengadakan program pada hari ini, mengadakan aktiviti membuat pizza. Sekurang-kurangnya kemahiran ini dapat dikongsikan kepada anak-anak supaya mereka dapat menggunakan kemahiran ini untuk masa depan mereka sekiranya mereka boleh gunakan untuk mereka dapatkan pendapatan di masa akan datang lah. Dan terima kasih juga kerana hadir memeriahkan suasana bulan Ramadan di sini, menyantuni anak-anak berbuka puasa di Asrama Kasih. Dan kami mengalu-alukanlah boleh datang lagi sekali ke Asrama Kasih. Happy sebab dapat belajar buat pizza. Hari ini adalah hari pengalaman pertama saya untuk buat pizza. Saya sangatlah happy sebab ialah pengalaman pertama, seronok dan terima kasih kepada semua pihak yang datang dan mentaja semua benda pada hari ini. Saya tak sabar nak makan sebab hasil tangan saya sendiri. Terima kasih Coca-Cola Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Coca-Cola Malaysia sebab telah hadir untuk iftar bersama-sama dengan kami. Semoga ada rezeki datang lagi, okey? Pengalaman saya hari ini, saya belajar buat pizza dan saya sangat seronok lah. Saya belajar tarik stretch dough, saya belajar letak topping, saya belajar jenis pizza. Coca-Cola Malaysia, I'm having a great day today. Terima kasih Coca-Cola Malaysia. Bye.